Assalamualaikum. Aktiviti keluarga Wan Zaid pada minggu ini ialah kami nak melawat ke restoran Kopi Ladang Janda Baik. Rombongan kami diketuai oleh Pak Anjar Roslan dan pemilik Kopi Ladang Janda Baik iaitu Pak Andak dan Mak ialah adik-beradik Pak Anjang. Jom kita pergi sama-sama. Kopi Ladang guys. Part time guys. Part time. Sejak bila ya? Sejak baru je. Baru lagi. Sangat ya. Okey lah, hello lah tu. Tadi dengar dah macam projek juta-juta dah tu. Ha? Dengar macam projek juta-juta. Juta-juta dah. Ada tak lama. Ya. Pada ladang. Ya, di tempat restoran yang selesa dan luas, konsepnya terbuka, kebersihan juga terjamin. Memang sebenarnya restoran ni sangat recommended untuk kita spend family time bersama-sama keluarga tercinta kat sini. Pengeringan. Pengeringan. Kopi. Hidup ada 5 orang. Kopi yang sedang dijemur. Kopi kat bawah. Tu rumah dia belakang tu. Oh, dalam tu kopi lah tu. Ya, boleh masuk situ. Pengeringan kopi. Sekarang ni guys, kami berada di Janda Baik untuk melihat ladang kopi ladang. Pemiliknya Pak Andak dengan Mak Andak. Bawa putih kopi apa? Ni Mak Andak. Bawa putih kopi. Kopi ada. Ada. Main tengok. Ada mau jual ikan bau. Okey, cerita sikit guys. Ini kopi yang belum besar-besar. Nama dia Arabica Robusta. Ini adalah kopi baja. Lala tak ambil. itu tak kopi. Ikan baju. Oh, kopi dibaca oleh kopi. Lalu jadi kopi. Dah akhirnya jadi kopi. Ni macam ni. Apa begini? Air tu kata Okey, boleh. kalau kita Ni jutawan ni. Milenial sedang membincangkan. Berangan tak okey kan? Tak apa, free. Berangan free lah. Ini toki besar. Melihat ladang kopi kat bawah tu. Atis, ni buah kopi meh ibu tunjuk. Yang ni lah orang minum kopi. Dalam ni terletaknya bibit kopi tu. Rumah dia. Dan yang ni kat luar. Yang sedang dijemur. Guys, inilah kopi yang kita minum tu. Kopi-kopi hipster tu. Jom kita ikut. Kita ikut jutawan-jutawan semua. Hana. Salam sikit lah. Bye-bye. Hana. Hana, macam mana projek kopi kita mana? Okey tak? Okey. Mana aku layan tu dia. Okey, kita tengoklah ya usahawan-usahawan milioner. tanam kopi. Buta kopi. Buta kopi. Besarnya buah dia. Besar ya. Kulit kopi tu. Kan kopi tu kan yang kita jumpa. Jadi baja. Biji kopi tu biji. Ni boleh dia. Buat baja. Baja balik. Kan ni. Betul-betul. Kami berada di Kopi Ladang Janda Baik. Okey. Bersih. Lepas cas, lepas tu baru perap. Dan sekarang ni nak pergi tengok kopi Arabica. Limaza. Semua negara kat India. Gambar model tu. Oi, nampak tak? Model. Belakang tu. Yang terpaling. Leberica, Arabica. Pergi ambil gambar. Leberica. Arabica. Ambil gambar sikit. Ni Arabica. Arabica. Ni. Robusta. Arabica ni robusta. Oh, besar ya. Besar buah dia. Boleh. Yang nak rendah je. Mana? Nak sulah boleh? Nak sulah makan? Ambil yang betul merah. Ambil betul-betul merah. Tu merah. Merah meruna ke? Kecil tu makan kopi ni. Ya, kenangan tu kecil tu. Lebih kepat lah bukannya makan. Cuba makan tak? Boleh kan? Direct tak? Boleh, direct. Tak ada kena racun. Tak ada kan? Beracun. Semula jadi. Manis. Mula jadi. Oh, manis. Memang manis kulit dia. Ambil cuba.
Dalam ni sini manis. Dalam manis kalau dia. kita angkat dalam itu makan. Manis dalam. Manis rupanya. Oh, ya. Ini yang saya Ambil biji lagi. lakukan. Dengar ya guys. Semula jadi. Tak pernah beracun. Tak racun pun ni. Semula jadi. Tengok. Dia tanam pokok pisang pun dia tu. Berapa kaki satu? Enam kaki satu. Ni. Memang mula-mula dulu. Ini saya yang tanam. Masa zaman PKP. PKP. Zaman PKP saya tanam. Manis. Ya lah. Zaman PKP. Oh, boleh tanam kopi. Okey. Ini sebangsa. Ambil bangga. Tanam kopi. 7 keturunan tak habis makan. Saya cakap tentang. Okay guys. Ini benih. Besar. Guys. Berbuah nampak? Itu 2 tahun. Oh. Itu 2 tahun. Baru 2 tahun dah besar tu ya? Itu 2 tahun. Merayap ke bawah pokok tu. Yang sana tu. Itu 2 tahun. Dan dah berbuah dah tu? Dah berbuah kan berbunga tu nampak tu. Orang nak petik dah buah dia. Bawah. Yang bawah sekali tu. Bawah sini pergi sana. Itu Sana bawah sana. Leberika Tu bawah. bawah sana naik atas turun bawah naik bukit. Leberika ke apa? Itu ada Arabic, ada Robusta, ada Rebecca. Nah, bunga besar sana tu ni Rebecca. Dia nampak bunga kecil-kecil lain. Kita dia wajib campur. Menarik. Okey, boleh ambil model untuk dibawa ke Ulu Ceka. Mari kita tanam ramai, kita galakkan. Jangan Ya. apa. Mak, siapa yang datang, siapa berminat, mak suruh dia tanam. Yang ni naik baru. Yang ni tua pula. Itu orang kata 40 tahun. Ni pokok nama mak ndak apa? Ini masa PKP. Oh, tanam masa PKP. Ya. Ini umur PKP. 5 tahun dah. Ini umur PKP. Jadi, Atif. Setakat ni, ya Atif masih boleh bertahan. Demi nak pergi ke GPO kan? Macam tu nak. Benda itu kaya. Saya pun. Ni anak pokok dia. Dah besar-besar dah. Oh, kita buat anak pokok dulu. Lepas tu bila dia dah kuat sikit baru tanam kat sana. Kalau tak Yelah, semai kalau dulu. tak kita boleh semai. Okey. Okey. Buat dekat sana, mak buat kat sana. Nanti. Mak nak pakai rumah tu besar. Ini pokok ubi lah. Yang belum besar. Ya, disemai. Memang pokok subi hijau ni. Okey, no. Seronok. Okay guys, mari kita tengok pokok. Guys, kulit kayu manis je. Lawatan ke ladang kopi. Ya, kopi ladang janda baik. Ini CEO sebenar. Ini bukan menyamar. Ni CEO sebenar. Ya, bukan menyamar. Anak dia. Ya, kita tengah teman. Ada hidup dah. Dah hidup. Boleh Oh, bau dia. Mana yang biji kata semua? Datang sekali lagi. Dah ambil je. Pokok je tanam. Ini lawatan lain. Letak dalam lawatan pertanian nanti bau. Itu ya. Bau. Ya, Ada itu pokok ni memang bau. Nanti Jaya mandak kikih. Boleh. Nanti jap. Mana? Cion. Nanti pisau. Dapat. Okey. Mak ndak nak ambil apa? Kulit kayu manis. Bisa. Okey gitu. Kena potong. Demonstrasi. Ya, bentuk kulit lah. Kulit kayu manis. Tolong ambil. Ambil dalam dia dah. Lepas tu jemur. Sekarang tak payah jemur. Kulit kayu manis. Gasa sikit-sikit seorang. Ambil tam. Gasa sikit-sikit seorang. Ambil cubit sikit seorang. Bersih jangan risau. Gasa sikit seorang. Apa rasa dia? Bagi tahu. Cuba. Sedap. Sedap. Tu dia no. Apa rasa dia? Kalau kering lagi sedap. Manis. Kan nama kulit kayu manis. Itulah. Ini kayu apa ni? Ori tu. Bukan jual kat kedai. Yang jual kat kedai tu dia dah rebus. Manis. Dia dah potong macam ni. Dia rebus. Patutlah nama dia kulit kayu manis. Jual dekat seluruh. Oh, sedap tu. Kita jelas. Manis dia. Ini ori punya. Mesti bukan semua manis. Manis kan? Manis kan? Duduk kebun. Betul lah. Mana-mana. Ada mana-mana pegang. Isi cuba teka. Mana-mana. Goyak kan?
Mana bawa sini. Bawa satu. Ni rempah je ni. Pak Gunung. Serai Gunung. Jom. Ada dapur. Mana? Bawa. Cengkeh. Cengkeh ya, cengkeh. Ada kat bawah tanam. Bawah tu. Cengkeh daun, ambil daun ke? Bunga cengkeh. Bunga cengkeh sekilo RM180. Mak oi. Kulit kayu manis sekilo RM120. Ha, dengar tu no. Kena tanam banyak kan dapat gaji. Jangan malu jadi orang kampung. Tanam pokok. Kalau dia dah besar tu saya makan tak habis. Bingit macam ni. Ada. Ya. Nak bau? Yang bau lebat tak pasal. Bau rokok. Gudang garam. Yalah betul. Dia tak kasi tu. Dah jimat. Lepas tu saya tanam. Kunyit ke? Apa dapat bau okey. Ha ular kacau. Ni teka bau tu pula. Ni benda? Bau. Mana? Cuba teka dia mah. Bukan kunyit. Baguslah. Bau nak bau. Nak bau. Meh nak cuba. Ini lain. Ada putih. Poreh punya ni. Apa dia tahu poreh? Dah hitam. Temulawak ke? Bukan. Macam pokok biar macam gini. Dia macam tirai dah hitam. Dia macam Nak kata abang tu sauda. Bukan. Ya Habibi, ya Maulana. Bibi yang tanya. Haibah. Macam kayu putih. Apa lagi? Genting. Nak pergi genting. Dia orang dah lupa dah Objektif ratai dah. kita pergi Janda Baik, pergi genting. Sekarang ni dah 3 jam dekat Tak, Kopi dekat. Lada. Macam mana ni? Sini jauh lagi menarik guys daripada Genting. Even dia tak berat bunga cengkeh. Bagi. Dia dah dengar. Tak percaya lah dia dah dengar. Guys, nampaknya melampau dah lama kat ladang. Buka kedai kopi satu pun. Ya. Berapa CEO kat sini? CEO sini dah melampau belaka dah guys. Maka berakhirlah lawatan kami pada hari ini. Jadi lawatan pada hari ini bukan sekadar kami dapat tengok ladang kopi yang sangat luas, tetapi kami juga dapat belajar tentang macam mana semangat dan daya juang dari awal Pak Andak dan Mak Andak membangunkan jenama kopi ladang yang begitu unik dan terbaik ni. Itu juga, trip kali ini juga mengeratkan kasih sayang dan ukhuwah persaudaraan antara keluarga Wan Z dan juga family Pak Anjang. Jutaan terima kasih sekali lagi kepada Pak Andak dan Mak Andak yang melayan kami dengan begitu baik. Siap belanja kami makan goreng pisang lagi. Ya, jadi mudah-mudahan Pak Andak dan Mak Andak terus maju jaya, bisnes terus sukses dan diberkati Allah. Bye-bye. Assalamualaikum.